Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ingin terangkan berkaitan dengan trapezium. Formula trapezium diberikan dalam SPM. Yeay! Tetapi tahukah anda rahsia di sebalik formulanya? Luas trapezium bersamaan dengan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. 2 sisi selari dalam gambar raja di sebelah sini dan situ. Selari. Darab dengan tinggi. Tapi kenapa kena 1/2? Kenapa kena darab hasil tambah 2 sisi? Rahsia di sebalik formula ini ialah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari mempuratakan 2 sisi selari. Macam mana tu? Contoh untuk soalan di sebelah. 2 sisi selari atas dan bawah. 1/2 darab 2 campur 6 darab dengan tinggi 8. Bahagian ini akan dapat kali 8 dapat 4. 4 darab 8. Seolah-olahnya kita sedang menghitung satu gambar raja dengan panjang 4 dan tinggi 10. Ya ke? Ya, cuba tengok. Yang mana luas dia akan dapat 32 cm persegi. Biar betul cikgu. Ya, betul. Cuba tengok. Kita boleh buat reconstruction trapezium di sebelah. Cikgu ambil gunting dan kita buat beberapa potongan. Potongan pertama, turut. Maka panjang 6 akan menjadi 2, 4. Bukan itu saja, cikgu akan belahkan ini. Turut. Dan 4 akan bertukar menjadi 2, 2. Fokus kepada segitiga sebelah ini. Alihkan dan cikgu pusingkan dia letak di sebelah atas sini. Maka kita dapat panjang sebuah segi 4 sebanyak 4 kali 8. 4 kali 8. Memang betul. Namun demikian, rumus trapezium ni ada satu masalah. Masalahnya ialah rumus yang disediakan dalam SPM hanya ada tinggi dekat sini. Apa masalahnya cikgu? Jom kita kira dan tempuh masalah tu hands on. 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Dalam soalan ini, selarinya di sebelah kiri dan kanan. Ingat, dalam trapezium, garisan sending ataupun hypotenuse tidak dikira. Dua-dua ni masuk ke dalam formula hasil tambah 8 campur 2. Darab tinggi merujuk kepada perkara yang tegak ke atas. Tapi bukankah tadi baru je kita kira tegak ke atas? Sebenarnya tinggi dekat sini merujuk kepada panjang. Dia berubah-ubah ikut soalan. Cuma adjustkan formula bahawa tinggi boleh ubah jadi panjang. 4 masuk dalam formula, letak situ. 1/2 darab 10 darab 4. Kiraan di depan sini akan dapat 5. 5 kali 4, 20. Sebenarnya 5 kali 4 ni adalah reconstruction ataupun melukis semula trapezium sebagai satu bentuk dengan tapak panjangnya 4 dan tingginya 5. 5? Macam mana pula tu? Asalnya 8 dengan 2. Macam mana boleh jadi 5? Cuba tengok ni. Kita buat sedikit remodeling. Kita potong menyebabkan 8 menjadi 2 sebab sini 2, sana pun 2 dan atas tu 6. Cikgu tidak berhenti dekat situ, sebaliknya cikgu separuhkan 6 ini. Maka 6 menjadi 3 dan 3. Fokus kepada bentuk sebelah atas. Cikgu ambil bahagian dia, keluarkan dia. Kenapa masih ada kat tu? Sekejap, kita padam. Ambil, pusingkan dia. Cantum balik. Maka kita dapat reconstruction pembentukan semula satu bentuk segi 4. Yang mana panjang dia 4 dan tinggi ataupun lebarnya 5. Sama kan? 5, 4. Jom tengok soalan bentuk cartesan. Soalan berbunyi, diberi luas trapezium ialah 32. Cari nilai M. Ada M. M dekat sini. M merujuk kepada tinggi sebelah kanan. M. Alamak. Sini M dan sebelah kiri ialah 10. Tengok sana. Bawah ialah 4. Berdasarkan itu, panjang hypotenuse yang dekat sini kita tak akan masuk dalam formula. Jom kita gunakan formula yang diberi dalam SPM. Luas trapezium. Tulis dekat sebelah kiri 32. Tu dia dah bagi. Sama dengan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Yang selari dalam soalan ni sebelah kiri dan kanan, iaitu 10 campur M. 10 campur M. Darab tinggi. Tinggi dalam soalan ni sebenarnya merujuk kepada panjang. Ya ni. 4. Kita boleh selesaikan. Boleh masukkan 2 dengan 4. Potong. Jadi 2. 2 boleh masuk ke dalam. Tapi sebenarnya tak bagus kalau masuk ke dalam. Kenapa pula cikgu? Sebab kita nak cari M. Betul? Betul. Kalau M yang suci murni, yang dikehendaki, kita ada letak 2 dekat depan dia, bukankah menyusahkan diri? Betul. Jadi lebih baik kalau 2 dialihkan ke sebelah kiri. 2 sekarang bracket maksudnya darab, pindah jadi bahagi 32 bahagi 2. Tinggal 10 campur M. Bracket tak perlu sebab tak ada siapa-siapa, tinggal di sebelah kanan kirinya. Dapat 16, 10 tambah M. Pindah 10 sebelah kiri, 16 tolak 10. M. Jawapan akhir kita 6 sama dengan M. Jangan tulis macam ni. Astagfirullah. Sebab kalau huruf sebelah kanan, ini bahasa Arab. Kita terbalikkan ya. M sama dengan 6. Alhamdulillah.
Ada cara lain? Tak nak potongkan 2 dengan 4? Boleh je pindah 2 ke sebelah. Darab 64. 10 campur M darab 4. 4 pindah jadi bahagi. 64 bahagi 4. 10 campur M. Ni dapat 16. 10 campur M. Sama juga dengan jawapan tadi. 16 tolak 10 dapat 6 dan itulah jawapan M. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Yotoyop Cikgu Hasan. Sekian. Terima kasih.